Hai, what's up guys? So sekarang aku tengah excited sebenarnya. Walaupun intro Amanza ni buat serit dulu, fikir kemudian. So hari ni aku excited tunggu aku punya DJI kata tunggu watch time. Sebenarnya watch time belum sampai lagi, tapi aku nampak korang punya komitmen, semangat untuk tengok video aku. So dia naik dalam 4 ke 10 jam, aku tak ingat. So aku terus angkat, sebab kalau aku angkat lambat, MBL dah nak dekat. MBL Sabtu, hari ni aku ikut Khamis. So kalau aku tak angkat, ya betul, kalau aku tak angkat awal, MBL aku tak bagi, aku tak boleh nak bagi korang footage yang lawa. So disebabkan aku tengok korang punya semangat tu, aku pun semangat lah nak bagi korang footage yang lawa. Bukan footage yang lawa, maksudnya quality video yang cantik. So thank you guys. Nanti kita unboxing, aku nak unboxing dengan member aku. Aku nak suruh beli satu, so thank you guys. Kita tunggu masa tu sampai, kita ajak terus dilepak, kita terus pergi unboxing. So korang tunggulah next video MBL. Aku akan record cun-cun punya, tapi aku tak tahulah keadaan MBL tu sebab first time pergi. Aku akan tunjuk deck aku macam-macam nanti. So korang layan je lah. Guys. Alamak, lampu. Oh ye. Lampu, sorry. Okay, saya dia tak terus tengok apa yang tampak. Itu dia SPX. Tak lampu je. Ni lampu. Okey. Ada barang? Ada barang? SPX. Tak, saya tunggu barang saya baru nak keluar. Salman. Ada 2. 2 ni ya. Okay, thank you. Sudah dapat. Jom. Ajak lock dulu. Yeah. Alright guys, kita dah sampai Mama. So, kita tunggu lock. Dia on the way, so aku tunggu dalam sekejap. Kejap lagi cari table kat mana yang sesuai nak unboxing. Jom. Ni. Lighting kat luar macam okey ke? Tapi ambient lah, bunyi bising. Oh, aku nampak macam ada hujung sana tu. Kita try masuk dalam ujung. Dengar bunyi kereta. Oh, dalam ada cermin lah. Aku try masuk dalam. Let's go. Ni macam okey lah kan? Okey. Macam nice aircon. Sini lah. Semoga baik-baik saja. Okey, lighting pun lawa, mantap. So sementara tunggu lock, aku kena set up dulu lighting kat mana, barang letak kat mana, tinggi mana. Tak pun tunggu lock je. Ni ada macam 4 kita cari. Tunggu lock je lah Kita udah makan. Okey. Akhirnya Salman diracuni. Sangat-sangat webpad kan dia punya vibe. Kata kat banyak. Aku nak suruh kau beli ni. Kau jual lah yang lama tu. Kita main yang baru. Let's go. Jual dah. Belilah lo. Ada duit, kau tak ada dalam aku beli. Lo, kau satu, aku satu. Ni ada mic. Kenapa beli ni siap? Ni tak ada mic. Weh, kenapa beli dua? Kau beli satu. Yang lama tu kau jual. Okey, si bangang ni. Aku tak expect dia sampai serentak. Dia pergi beli DJI. Kenapa kau beli sampai dua? Itu aku promote dia satu je untuk beli. Tapi bangang ni dia pergi beli sampai dua. Lepas tu dia cakap, aku tanya ni kau nak buat apa sampai dua? Untuk aku beli. Kepala otak ni. Aku nak buat kita tergelak-gelak sini. Lepas tu dia kata dia beli ni semata-mata nak buat konten nak unboxing. Aku boleh beli kotak ni lah. Aku tak boleh. Dia netizen. Dia kata nak dia ada mic. Yang ada mic ni tak ada. Masalahnya aku cakap aku nak beli mic je. Aku tak pernah beli satu set DJI Pocket ni bodoh. So itulah aku excited nak unboxing yang dia ni. Memang berdekah tu berpeluh-peluh. Kau gila. Kau sampai beli tu. Kau dah fikir masak-masak ke siap? Lama budak aku tunggu macam okey, lock dah sampai. Kalau dia tak percaya, dia ingat kotak kosong, jom kita unboxing sekarang. Okey, si bangang ni dia pergi sampai dua. Dia tak sibuk-sibuk. Aku nak beli modal lah apa. Lepas tu kau tengok dia pergi beli sampai dua. Lepas tu kau nak apa? Kau nak letak kamera ni ke je? Apa ada dua angle. Satu angle CCTV, satu angle vlog. Oh, Tak, serius lah kau beli dulu macam tu. Apa motif kau beli sampai dua? Kita sambil bercakap, kita unboxing yang ni dulu. Yang ni ada mic, yang ni tak ada.
Lepas tu kita mungkin akan Betul ni Soy. Betul. kita tukar kamera. Kita try pakai kamera ni lah. Aku nak shoot untuk ni event ni hari Sabtu ni. Itu kau beli sampai tu kenapa? Sama ada dia kat kau. Tak kau kat aku. Agak-agak nak beli kan? Dia kan fotografi. Tak yalah dia nak beli lah. Aku tanya kalau tak tujuan ni. Kita tengah promote ni. Aku cakap dia, sekolah kau pakai kan? Cakap nanti aku ambil tinggal lo. Aku nak belajar dengan kau cara guna dulu. Bodoh ni. Memang tak ada otak. Kau pernah kenal orang bodoh kan? Banyak orang bodoh yang tak ada otak. Aku dah cakap dengan dia orang. Aku tengok view watch time aku naik. So aku rasa korang membantu. Korang membantu, so aku bagilah video yang berkualiti. So, kau kata permulaan video berkualiti akan start dengan barang yang berkualiti. Betul. Jadinya barang yang berkualiti dia akan memula dengan orang yang berkualiti macam ni. Sebab korang support. Okay. So, video ni adalah video collaboration video dia dengan video aku. Dan tiba aku tengok keluar dan edit. Dia pun terkejut sebenarnya. So kita collab terus. So, apa yang kita orang buy, apa yang kita orang buy, kita nak bukti orang. Apa yang dia buy, ini kita orang buy. Jadi kita orang beli by Shopee. Jadi kita beli online. So, jadi parcel dia baru sampai dan dia freshly sampai, fresh. Baru je. Pukul 7.30, pukul 8 aku gerak, pukul 9 kita on shoot. Okay. So, aku dapat penghormatan untuk unboxing. Ini tak bermakna, sekali main ini tak bermakna aku yang kena bayar untuk membeli benda bodoh ni. Bulanan tak apa. Okay, so aku unbox dulu. Sebab dia dah pernah beli yang apa Pro? Aku bawa beli DJI Action 4. So dia ada Action 4. Jadi aku nak berguru dengan dia. Tapi kalau dia jual aku untuk selama 5 tahun ke 5 aku okey. Tapi kalau 4 tahun, 10 tahun Itu je. sial. Aku ambil pun 2 tahun, aku ambil lagi modal. Kita nak pakai benda sama. Okay. Lama tu So, kalau korang tengok sini, kat kasket boleh kat pakai. Kalau korang tengok sini, Boleh kat ni, zoom. ni DJI, okey. Apa yang bezakan tu korang tengok kat bawah ni. Ini creator combo. Apa beza dia? Kat sinilah belakang ni. Maksudnya ada banyak nanti aku letak. Dia banyak display. ada banyak aksesoris ni lah kan. Ada tak, yang paling penting dia ada mic. Yang ni tak ada. Itu yang beza dia paling besar. Yang kenapa aku cakap si bodoh ni tak fikir panjang. Pisau tu. Daripada tadi Aku cakap dengan dia, aku nak beli mic DJI ni tau. Bukan head ni. sebab dia combo. Tak combo tak payah beli semua bodoh. Dia tak tahu cakap, boleh beli sikit-sikit bang. Tambah kan. Aku macam tak ada nak pakai satu ni. Sebab dia suruh beli apa tadi memory card sebenarnya. Dia ni this one is 4 ke 5? 4. Ini 4. Ada yang baru keluar semalam. Yang 5 tu lah, yang 5. Sebab kan sebab yang kata nak bagi discount tu, discount yang 3 kan. So yang ni dia jadi lama lah. So macam 5-6 Yelah sebab tunggu. macam mahal sangat. So aku ambil ni. Tapi yang beza ni, dua ni campur dengan yang satu. Cukup. Cukup. Baru 39 ni. 39 ke 4 ni. So apa yang korang akan dapat yang ni. Yang ni biasanya mic kot. Bukan bag ni. Bag. Dia ada post bag ni. Ni lah post bag ni. Dalam post bag. Ini post bag. Ada tu. Ini benda-benda mengacau ni lah kemalan kita yang aku kicik tau. Dia tahu dia tak boleh. Dia tak boleh fikir panjang. Sama-sama bodoh. Dia lepas aku beli yang pertama, dia tanya aku, kau sure ke? Lepas tu aku tambah lagi satu, ambil je. Lepas tu dia kata, this one is modal. Akan banyak modal punya. Okay, dia didatangkan dengan macam ni. Kalau aku beli DJI Action tu, dia memang semata-mata kamera. Betul? Jadi dia datang dengan pushpad macam ni. Kotak ni. Okay, nampak kemas lah, kemas. Oh, semua dalam tu barang ni. Stiker.
So kat sini lengkap lah. Okay, apa yang ada nampak ni. Dia bagi ni dia punya Dia tulis bring the memory. Nanti kita review. So ini dia punya itemnya. Okay. Yang utama kamera dia DJI Pocket. Lagi kita tengok kualiti dia. Ni phone, pakai phone je. Okay. Oh ni aku nak ni je. Mic. Mic. Macam bodoh ni. Satu set ni. Cuba tengok. CD. Penat lah aku nak bil. Oh, ni kenapa? Ni yang aku geram juga ni. Lighting kan? Lighting. Aduh. Dengar aku dah buka dan aku tak berani nak koyak ke nak tekan apa, aku tak tahu. Okay, Yang aku tahu dia boleh pusing. Ini Nanti set aku dia tanya. lah. Set ni. Korang jangan beli lah kita masak ni. Set ni. Lepas tu dia ni dia bagi tripod punya stand. Okay, so sekarang ni kita gunakan dengan Ini wajib ada tau sebab kita nak stand, kita kena dan dia punya charger dia pakai ni, charger ni dia ada khas dia lah charging dia. sumpah aku tak boleh tengok review sebab aku tak tahu. First time beli barang mahal. Ini bersama ni charger dia mungkin dia Ke adapter. Yang ni C to C. So ini yang jenis dia punya ni. Ada speakerphone. So kosong dah, itu je yang ada dalam ni item dia. Kemudian receipt lah pasti. Switch ni bag apa? Ha? Ni kalau kau nak bawa Untuk mana-mana. Yang ni aku simpan lah untuk Okay, now kita unbox for this one lah. Kita try Ini pasang dah. one by one. Okay. Kita buka ni. Okay, kita pasang. Sebelum tu dia akan ada adapter lah. Sebab kita tak boleh pasang kaki macam tu je. Diorang cakap dia akan ada adapter. Dia balik dia tu. Nanti kita buka satu ni. So kita buka lah satu. Satu mic dah mic. Okay, ini dia punya mic. Tak ingat lah transmitter dia receiver tu. Dia tengok ini untuk mic. Ini mic. Sampai dia sampai. Yang ni dia punya receiver. Ni lah. Ini lah dia punya ni. Adapter. Ni adapter dia. Kita kena pasang terus kat sini. Okay. Baru boleh pasang stand. Betul lah. Okay. Aku lupa nak review. So this one Osmo 4. Okay. Kita tengok dulu apa yang ada dekat sini. Kalau tengok sini dia punya memory card. Tempat memori boleh tak, ni boleh tambah. Oh, additional. Dia boleh add. Berdasarkan dia punya study, Dia dah ada 107 dia ada orang tulis 170 170 gig yang dah memang dah boleh. So yang nampak ni dia punya tombol ni Untuk kontrol depan ni. kontrol. Tu nanti kita tengok. Okay, dia simple je, simple. Pada aku simple. So tak ada button apa semua. Kenapa tak ada button? Sebab semua touch screen. So dia ni pun boleh melintang Mana horizontal. button on? Button ni kau kena koyak ni. Okay, kita yang banyak kali. So kita pasang. Kita pasang dekat kaki ni dulu. Remove before use. Kena ni. Kita nak lah, ada kena bayar. Ada SMR. Macam-macam boleh SMR. Okay, ni untuk lock bayar. Bismillah. Tu ada button ni. Baru jumpa button ni. Orang yang bodoh. Okay, second kena buka yang ni. Nampak ni, mana-mana kuning ni kena. Kena remove tak? Kena remove. So ni apa? Dia punya tu lah. Untuk Extension. stand dia. Extension untuk stand. Okay. Okay, kemudian baru kita pasang kaki. Sekarang ni charging dia daripada charge kat bawah tadi dia dah transfer ke belakang ni. So masa kalau kita tak tangan kaki pun kita boleh charge. Sebenarnya extend ni kalau kita tak pakai extend, okay, macam ni kalau kita tak pakai extend ni, dia ada bateri dia. Okay, kalau kita pakai extend ni, dalam ni pun kalau aku punya extend tu dia ada bateri. Bateri tambahan. Bateri tambahan, tapi tak banyak lah, kecil je. So boleh support untuk tahan lama. So kalau kau nak charge, basically kau boleh charge je kat sini. Sebab macam no point lah kenapa dia buat benda ni kan. Sebenarnya
DJI tu macam tu, dia jual sikit supaya ada lah orang tu jual. Orang beli part by part. Okey. Dah siap. Okey, tu yang tu lah. So apa dia bagi tadi ni, dia bagi lampu. So aku cakap dengan Lok, mana muka aku? Aku cakap dengan Lok, kenapa aku beli ni? Sebab dia senang simpan, senang pegang. Tapi kau dah beli banyak-banyak bodoh. Macam ni. Kan nak beli Lok, senang pegang, senang stand. Nak simpan pun kau boleh cabut satu-satu. Ya. Masuk benda ini je. Kadang tak cabut, kadang tak cabut pun just masuk je dalam muat. pouch tu. Pun boleh. Okey. Nak ni semua koyak. Kita pil Kena peel semua. Aku pil yang ni. Satu je kemat dia. Ya, aku rasa kena tambah kalau tu hai, okey, ni screen ya. Touch screen dia. Touch screen dia ni yang aku menariknya dia boleh pusing. Kata aku tak berani. Mana boleh pusing ni? Belum kena hidupkan dulu. Sorry, saya bodoh. Patah juga bagi kat aku. Hidupkan dulu. Hidup. Okay, let's start. Ni button hidup yang merah. Gimbal clamp. Clamp, ada clamp. Aku patah. Patah. Ni kena buang. Tak kena buang. Buka. Remove. Satu. Ada satu lagi. Kena hidupkan dulu. Kita tunggu remove. Dah gerak. Dah hidup. Nampak touch screen. Remove yang ni. Okay, okay. Kamera. Video. Nah, remove. Bismillah. Bahasa. So kena setting lah. Sekarang ni kena setting. Setting ni kita tunjuk lah. Itu biasanya standard setting lah. Setting. Okay, so kalau tengok kat sini macam ni je kan. Kat sini macam ni je. Okay. Kamera dia. So dia tanya macam mana nak zoom. Ni joystick ni untuk gerak ni lah. Dia gimbal ni. Gimbal. Okay. Untuk gerak gimbal. Nampak? Kepala dia bergerak. Okay. Tapi tanya macam mana nak buat zoom tu. Orang kena pusing ni. Oh yeah. Bila dah Itu yang pusing ni. best. Macam dapat lah Dia boleh horizontal dengan vertical. So kalau macam kalau aku double tap, dia akan pergi patah balik ke sini kan. Kalau aku nak ubah balik, Tak apa kata. Kita ni terus. Daripada sini kita test terus kamera ni. sebabnya Ada kita lagi? tak pasang bahan-bahan ni. Oh, Kita nak pasang bahan-bahan ni. kita habiskan review. Okey, so kita akan pasang ni. Melekat. Ni kau tak nampak lagi. Sini nampak macam kurang cerah kan. Nah, Kalau kat tempat-tempat yang nah, kurang lighting, smart. okey. Okey. Lepas tu mic, saya nak pasang mic. Mic mana? Mic wireless lah. Ya, letak Ni boleh pil lah, satu lagi boleh pil. Aku nak pil ni. Piap. Ni mic. Dah nampak dah pil. Tempat kepak dia. Tempat cas. Oh, tu charging tadi tu. Charging bulat tadi tu untuk mic. Ya, kau hidup lah. Okay, kita bagi kita lens protector ni. Kau tunjuk macam mana? Ini pasang ke apa ni? Ni ada lens tambahan. Protector dan mic. Oh ni lah. Jadi banyak magnetic. Oi, gambar lawa dah. Berapa? 10 tahun ni. 10 tahun. Entah apa. Boleh. Kesian. Mesti bagi. Okey, sekarang So, kita dah orang siap kamera? dah bergerak ke
kamera yang ini. Okey. Sebab tu okey. Dia tak boleh follow. Kamera ni dia tak boleh follow. Boleh tapi kena adjust lah, kena setting. Kena tekan. Ha? Tekan tengok. Alah, lupa lah, bodoh lah. Okey, so aku ni bodoh. Kan masa kita tengok ni yang dia kata yang boleh follow. Okey. So yang ni kita dah boleh buang. Okay, aku try gerakkan kamera, kau tengok dia follow. Follow kan? Follow. Ini yang sial ni meracun aku. Ini yang kena sebenarnya. Okey, so ini yang pertama. Ini yang pertama. Kau tengok lah anak dia beli berapa? 2599 macam tak ada otak beli. 10 tahun tak apa. 10 tahun berapa ni? Berapa tahun beli? Tengok aku nguruk kira. 260. Okey lah. 260. 260. 2599. Kalau 10 tahun. Bodoh. Aku bagi 10. Mana dia? Bagi 12 dulu. Bagi 12. 21 ringgit. Bagi 3 tahun lah. Aku dah 3 tahun. Tak payah. Aku dah siap. Bagi 4 tahun lah. Boleh. Boleh ke? Sorry, boleh ke? Boleh? Wow. Semoga soy. Kalau sementara kau nak jual, kalau kau tak pakai Kan nak jual? kalau nak simpan simpan lah. Tapi okey je. Tak tahu. Itu sebab Ya netizen, sesungguhnya meracuni itu adalah benar. Si kesial ni memang benar. Kau tengok? Kau tengok? so sebab lock dia nak try dulu, bagi dia try dulu. So Aku nampak? boleh try lagi satu. Dia racun. Okay, so kalau korang belum follow aku punya YouTube, TikTok, so korang boleh buat sekarang supaya pelaburan ini berbaloi. 10 tahun dah. 10 tahun boleh RM21. 21 ringgit sebulan. Macam monthly apa? Video editor. Okay. Stop upload. Ini memang tak fikir panjang macam buku bodoh lah sial. Sumpah. Okey, tengok. Okey, simpangan. Kita buat konten je pasal. Cakap kat kita ni. Kita buat konten je pasal. Ini awal tadi ya? Kita pergi beli DJI. Itu aku promote dia satu je untuk beli. Tapi bangang dia pergi beli sampai 2. Lepas tu dia cakap, aku tanya ni kau nak buat apa sampai 2? Untuk Lawa kamera aku. Ya. Tu dia orang pakai. sebab selalu pakai dah pakai kamera. Lepas tu, dia kata, dia beli ni cepat-cepat nak buat konten nak unboxing. Aku beli kotak ni lah. Aku tak tahu. Dia netizen. Dia punya mic dia tak ada. Aku cakap aku nak beli mic dia. Aku tak bukan beli status ni. Kau rekod je ni? Aku nak belajar tu. Merah ni sebab apa? Tengah ada Recording. Okay. Recording. So kita try cancel lah. Macam ni? Kan lama. Tekan apa? Tak tekan sekali. Tak, dia sebab tu tekan sekali. Dah cancel? Okay. Cuba dekat pula. 2 kali ya? Tak, tekan lama. Bukan lah. Tak, kedua kali. 2 kali. Okey. Lawa puluk. Tengok beza gila dia punya saiz dia. Sebab ni 4K 30. Sekejap dia aku nak belajar ngelok macam mana nak transfer data ke phone. Aku tak pernah lagi pakai kamera. Aku biasa pakai phone. Makanya aku dah boleh record macam ni. Aku nak tunjuk korang. Okay. Nak tunjuk. So lepas ni aku boleh tunjuk macam ni. Sebelum ni tak boleh. Sebelum ni aku nak kena nak bayar. Nak kena pakai phone yang sama, tak boleh nak record. So guys, thank you for the support. Then support lebih-lebih lagi marathon, orang panggil marathon video-video yang lama. Kalau tak best, tunggu video-video yang baru. Akan bagi konten yang terbaik. The next unboxing. Okay guys,
So the next unboxing is what? Ni Israel. Bukan is what? Israel. Okay? Kat besar sikit. Ni buat ni yang best dia. Ni Sebenarnya push joystick to control zoom. Tekan. Oh, ini memang sial. Aku kan tak ada. Tekan boleh ke bawah. Gimbal lock disable. apa yang ke bawah? Ni kalau kita ni dia boleh zoom. Oh, Tekan dengan cara tekan ke bawah macam tu. Oh. Tapi yang ni rasa setting dia tak buat. Dia ada some sizing kan. Dia tak boleh buat. Tak tahu yang ni ada wide ke tak ada wide. Macam aku punya tu. Aku rasa ni tak ada wide kot. Dia just sampai satu je. So dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Kalau macam ni, maksudnya kalau kita tekan sambil atas ni. Cuba kau buka ni tak apa. Sebab kita tak test yang kosong. Dia cover. So untuk Cover. Tu tengok. protect je lah. Oh tak, dia bagi wide sikit lah. Kan? Dia bagi wide sikit. Sikit je. 0.7. 0.7. Maksud dia memang berharapkan ni je lah. Okey. Lepas tu bateri dia memang cepat habis. Push joystick control zoom. Move slider to tilt axis of gimbal. Dia charge berapa lama? Depends lah. Subjektif lah pasal charging ni. Lagi ajak lagi. Okey. Aku rasa kita kena rip lagi satu. Ya. Betul. Nak kena ada dua kan. Tapi sebelum tu Dengar ke mic ni kat sini? oh ya. Okey, kita dah buka sikit. Okey, sebelum tu yang best dia. Contohlah aku nak repair, aku just ni zoom out. Nak tundukkan macam mana? Ke bawah Tu zoom out. Ni ke bawah sikit. Maksudnya? Gimbal kiri kanan. Okey. Tu zoom. Tekan balik lah. Tekan balik. Sekejap. Biar aku tekan. Itu dah lock. Sorry kan, kita on off sikit. Tekan. Oh, tu lah nampak hijau tu mak dia. Tekan. Okey. Tekan dua kali. Recenter. Okey. Zoom out, zoom in. Kanan kiri boleh kawal. Zoom. Yang tadi yang first photo ni. Bodoh, tu dua tiap orang belakang bodoh. Bapa tu. Tadi boleh kata bawah. Ni dah jadi zoom. Okey, aku rasa di sini kita kena try je. Tekan atas. Tekan bawah. Okey. Ni tak apa. Kau jangan rakau kan lain. Okey, dia tengah test. Aku nak tahu atas bawah sebab bila aku nak repack, aku tak payah cari stand untuk bengkokkan. Dia automatik boleh menghadap ke bawah. Nak rakam langit pun boleh. Cucuk langit. Zah. Dia memang ada panggil apa? Balance tu. Kalau macam ni boleh lock juga. Tekan je lah kan. Joystick to control tilt axis of gimbal. Slider to push. So aku tengah tu boleh. Ni contohnya aku nak tunjuk tangan je. So boleh lah. Nak tunjuk atas je. Contoh aku letak benda ni tempat tinggi kan. Nak rakam bawah. Macam CCTV tu memang nice. Terbaik tu guys. Sekarang aku nak belajar dengan lock macam mana aku nak masuk ke phone. Ni hijau ni tanda dia dah hidup. So korang tengok. Dia buka. Belakang boleh. Cuba kau buat mic tadi. Oh. Okay, ni hijau tanda dah hidup. Sial. Ayah. Okay, kita kena racun dia. Kita tengok ni kan. Okay. Okay, let's see. Aku nak tunjuk korang mic ni kan. Lawas ya. Kita nak tunjuk air. Macam mana boleh ke bawah air? Okey. Gimbal ke bawah. Contoh aku nak tunjuk Macam ni. Tak payahlah aku nak angkat-angkat produk ke apa kan. stand tak payah bengkok kan. Kalau dia nak repack ni, contoh dia nak repack ni kan. Okey. Kau tengok sini.
pack ni, dia just buka macam ni. Kita boleh tengok skrin. Then the best one is DJI ni dia boleh buat live. Okay. So sini ada banyak White dia memang tinggi dia pun memang sesuai lah. Nampak. Okay, contoh So, kalau yang macam aku- tadi kita nak buat footage lawa kan. Kau letak je sini, tekan record je. Lepas tu footage kau makan ni pula. Nampak tak? Aku tak nampak. Nampak. Kan? Dia macam smart. Ni racun-racun bangang. Si racun bangang ni macam tu. Betul lah aku dah tunjuk tadi kan. Aku kan suka bagi reaction kan. Betul kalau aku dapat kat tu kan, aku takut tekan double click. Double click dia auto recenter. Betul lah dia. So kita akan pack, kita akan unbox lagi satu. So kalau korang dah tengok video ni, korang nak tengok lagi satu pack, korang jangan lupa like, follow and subscribe this video. Ini untuk ini tanda video kedua lah. Aku tekan jangan slow sangat. Dia terkejut dah aku buat macam tu. Okay, so kalau korang nak terus saksikan kita orang unbox for the next, korang just tengok part 2. Betul. Part tu dekat content log lah. Jangan kata aku tak ready ni, tak bersiap ni. Tapi boleh. Faham. Nanti dia yang akan post. Sebab video pertama dah kat aku. Next aku nak buat video MDL je. Lepas tu video log. Okay. Okay. Alright.